Okey, so kita nak sambung belajar topik pengangkutan. Apakah sistem pengangkutan dalam organisme? Apakah komponen kandungan dan kumpulan darah manusia? Apakah faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi dalam tumbuhan? Okey. Yang ni boleh baca. Okey, yang ni sistem pengangkutan dalam organisme lah, dia banyak. Okey, dia terdiri daripada dua organisme. Satu ringkas ni maksudnya satu. Dia satu sel je macam amoeba, euglena, paramecium. Kompleks ni dia terdiri daripada lebih daripada satu sel. Banyak, contohnya manusia yang kita boleh nampak. Unisel ni kita tak boleh nampak. Ringkas, dia ringkas, very simple. Okey, kompleks contohnya manusia dan tumbuhan. Okey, kepentingan sistem pengangkutan ni of course lah untuk mengangkut bahan keperluan seperti oksigen dan nutrien kepada sel kita lah. Lepas tu kepada tumbuhan juga. Dan mengeluarkan bahan kumuh yang bertoksik daripada badan kita. Okey, sistem peredaran darah, dia contohnya dia ada banyak jenis. Okey, kalau untuk ikan, dia macam ni. So kita kena tahulah struktur dia. Ini jantung dia ada dua. Satu atrium, satu ventricle. Kalau manusia ada 4. Okey. Yang merah ni ada oksigen, yang biru ni tak ada oksigen. Macam ni amphibia. Amphibia pula dia ada 2 atrium, atrium bahagian atas, 1 ventricle. Tapi kalau manusia 2 atrium, 2 ventricle sebab kita lagi kompleks. Okey, dekat sini reptilia dia 2 atrium, 1 ventricle juga. Untuk mamalia, mamalia ni yang melahirkan anak. Dan burung 4 atrium, 2 atrium, 2 ventricle. So oksigen masuk sini, yang merah ni pergi kat sel, yang sel guna dah tak ada. Yang ni yang biru ni karbon dioksida. Ini peredaran darah manusia. Jadi dia akan masuk ikut vena pulmonary daripada lungs kita. So yang ni jantung. Jantung dalam English dia panggil heart, H-E-A-R-T. Masuk sini, lepas tu dia akan keluar ikut aorta. Nampak tak banyak sebab dia nak pergi dia nak pump ke kepala, ke tangan, ke kaki. So dia banyak. Lepas tu dah digunakan oleh sel, akan masuk balik semula yang tak ada oksigen tu dan ada karbon dioksida melalui vena cava dan dikeluarkan melalui arteri pulmonary. Okey, lepas tu dia beritahu dekat sini atrium kanan mempunyai dinding berotot yang nipis. Okey, yang penting dekat sini kejap. Ventricle kanan ni nampak tak? Dia ventricle kanan yang ni. Ventricle, jap. Mana ventricle kiri? Cikgu rasa ada info pasal ventricle kiri. So ventricle kiri mempunyai dinding berotot yang paling tebal ni, dinding ni. Sebab dia nak pump, dia kena laju, dia nak pump keluar ke seluruh badan kecuali peparu. Dia nak pump sebab peparu tu yang hantar, peparu hantar ke jantung, pump keseluruhan. Okey, lain ni boleh baca, dia biasa je yang lain ni. Yang ni kena tahulah arteri, capillary dengan vena. Okey, arteri ni lumen dia kecil. So dia untuk apa? Untuk mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan. So kita guna arteri. Capillary ni dia untuk sel, dekat sel tu. Vena untuk yang keluar. Yang ni dia kecil supaya dia nak laju, pressure dia, tekanan dia. Darah tinggi, dia cepat dia laju. Yang ni dia slow, yang ni dia rendah. So yang ada ni terjadi tu yang ni lah. Lepas tu yang ni dia panggil ni ganda 2 untuk manusia. Okey. Lepas tu sekejap. Okey, dekat sini dia ada 2 jenis. Pulmonary, peparu, vena pulmonary. Jantung, arteri pulmonary. Satu lagi seismic. Kiranya yang ni bahagian atas, seismic bahagian bawah. Pulmonary bahagian atas, seismic bahagian bawah. Denyutan jantung. Ni dia just nak beritahu je lah. Kalau dup bunyi dia diastole. Diastole tu macam tekanan mengalir dan mengisi jantung
Dia pergi dekat jantung. Okey, kalau yang ni loop pula, bacaan tekanan darah yang keluar dari jantung. So, kalau orang sakit jantung, dia punya bacaan dia akan tidak normal lah. Yang ni nadi kita. Sebab tu doktor boleh tahu sakit jantung ke tak sakit jantung ke. Faktor lain jantina. So, kalau jantina, kalau dewasa dia lebih tinggi. So, kita boleh kira dalam masa 1 minit berapa. Kepentingan menjaga kesihatan jantung. Okay, of course lah penting untuk menjaga kesihatan jantung kita. Darah manusia, ni darah kita. Darah kita yang atas ni, yang kuning ni plasma, yang ni darah merah. Lepas tu darah, sekejap. Yang ni dia macam tak nampak sangat. Yang ni. So, plasma ni dia ada nutrien, vitamin, hormon. Darah putih ni dia untuk lawan penyakit. Contohnya kalau kita sesama ke demam ke, darah putih ni dia macam army kita, tentera kita akan lawan. Darah merah ni yang tadi kita belajar, dia mengangkut oksigen. Okey, kumpulan darah dia ada A, B, O. Okey, so yang ni sel darah antigen ni dia belongs to yang tu lah, kumpulan darah tu. Okey. Sekejap. Antibody akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan perkumpulan darah berlaku. Hal ini menyebabkan kematian. Contohnya antibody A akan menyerang antigen A dan antibody akan menyerang antigen B. Yang ni dia tak boleh. So dia kena mesti sama. Sebab tu doktor akan tanya darah apa. Okey, yang ni dia macam special case sikit. Dia kata seorang individu mempunyai antibody A jenis B tidak boleh menerima A dan AB kerana jenis tersebut mempunyai antigen A. Dia tak boleh. Dia tak boleh AB. Individu yang mempunyai antibody AB tidak boleh menerima jenis darah B dan AB kerana kedua-dua jenis darah tersebut mempunyai antigen B. Okey. Individu yang mempunyai darah jenis AB bebas menerima seorang kerana tiada antibody dalam darahnya. Penerima universal. Maksudnya dia boleh terima semua darah. O pula dia terdapat menerima sebarang darah lain kerana kehadiran. Maksudnya O ni, O dia boleh derma kat semua. Nampak tak O? O ni dia boleh derma kat A, B dengan O. Tapi kalau kita tu darah O ni pemurah lah, dia derma kat semua orang. Cumanya kalau untuk darah dia boleh terima daripada O je, tak boleh terima daripada darah lain. Okay? Tu jawab. Itulah special dia. Kalau apa yang terjadi, kalau kita mix darah, dia akan bergumpal macam tadi tu. Dia akan berlawan, lepas tu dia akan boleh menyebabkan kematian. Okey, dalam tumbuhan, transpirasi ni maksudnya dia kehilangan air. Contohnya waktu musim panas. Itulah, dia kehilangan air. So, dia akan mati. Di kerantan rentas daun. So, dia ada bahagian bawah, bahagian atas. So, bahagian bawah ni epidermis bawah, bahagian atas epidermis atas. Semua ni. Okey, ni boleh baca liang stoma. Stoma ni kat sini. So, liang stoma ni dia buka bila transpirasi tadi, kehilangan air. Waktu siang lah. Gutasi. Gutasi ni embun. Kejap. Dia kata, gutasi tidak sama dengan titisan embun. Titisan embun terbentuk daripada proses kondensasi. Okey. Selain kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi, air juga hilang daripada tumbuhan melalui perlembakan atau gutasi. Perlembakan atau gutasi merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cair melalui hydrotot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam. Okey. Waktu malam. Transpirasi waktu siang. Okey, kadar transpirasi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, suhu. Semakin panas atau semakin tinggi suhu, semakin cepat. Semakin cepatlah dia hilang air. Sebab tu kalau musim panas banyak pokok mati kalau kita tak siram. Keamatan cahaya. Keamatan cahaya pun semakin tinggi keamatan cahaya, terang lah. Semakin tinggi kadar transpirasi. Pergerakan udara semakin pantas pergerakan udara. Dia macam angin tu. Kalau angin laju tu kan cepat kering.
kelembapan udara. Kelembapan ni semakin rendah lah. Kalau lembap dia susah dia okey. Kalau kelembapan tu rendah selalunya panas. Suhu tinggi, so dia cepat. Okay. Okay, struktur dia dekat sini. Apa yang berbeza, nampak tak dekat sini? Batang, daun dengan akar dia berbeza. So kena tahu. Phloem ni untuk disimpan makanan, xylem ni untuk simpan air. Bentuk-bentuk dia berbeza. So kena tahulah mana atas mana bawah. Kena hafal sikit. Dan dia dekat mana. Yang ni dia macam summary je lah. Ni boleh baca. Okay, done.